Ya, walaupun nama wawasan itu telah ada pada parti politik itu Parti Wawasan Rakyat daripada Sarawak, tapi Tuan Guru Haji Aidi bertegas mahukan Parti Datuk Seri Hamzah Zainuddin itu dinamakan Parti Wawasan Negara. Kenapa? Ianya kena dikaitkan dengan penerimaan Datuk Zaid Ibrahim sebagai ahli PAS. Kerana kemungkinan Tuan Guru Haji Aidi mahu memberi imej sederhana kepada PAS melalui kemasukan Parti Wawasan Negara dan yang paling penting dengan adanya Zaid Ibrahim. Tapi menarik perkara ini kerana Zaid Ibrahim umpamanya adalah dianggap seorang yang liberal, tidak konservatif ataupun fundamental seperti Parti PAS. Jadi gabungan antara Parti Wawasan Negara, PAS berada di tengah-tengah dan juga Datuk Seri Zaid Ibrahim itu untuk memoderatkan. Dalam hal ini amat menarik kita lihat adakah berjaya ataupun tidak.